macam biasalah walaupun ni dia akan menganjing kita, dia kata tengoklah kau punya PMS kau telah dicerca, telah dikecam oleh pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang lain, gara-gara perjanjian damai di antara Thailand dengan Cambodia gitu kan, selaku presiden pengerusi ASEAN. Lepas tu dia tag lagi aku dengan satu penulisan daripada peguam lawyer buruk pembangkang tu, siapa si Rafiq peguam atuk tu lah. Satu persoalan aku yang pertama ialah dalam pembangkang tak ada peguam lain ke? Ada peguam buruk tu je ke? Ada peguam mamak buruk tu ke? Seorang tu je ke? Dia memang pembenci kerajaan. Sekarang ni dia nak guna suara rakyat Malaysia, hanya walaun je yang terpengaruh, orang lain tak terpengaruh. So sekarang ni dia guna suara pembangkang negara luar. Apabila related dengan kemarahan